Baca Fatihah wajib dengar di telinga. Jika mikrofon masjid terlalu kuat, tak dapat dengar lah. Guna kira. Tak ada kira. Bagus dia soal. Lepas tu suruh mari dengar, betul tak? Ni orang duduk mengajar, duduk tengok drama. Tulis drama tu. Kisah direba, kisah manager, kisah kasih, kisah tok tua dengan natu. Faham? Kisah heroin nak kena cekek di atas kopek. Faham? Nampak dia main gitu. Kita duduk layang ke dia. Faham? Bainal maghribi wal isya, antara maghrib isya itu waktu perdana. Seluruh dunia orang duduk tupu di masjid, balasah halaqah, ambil ilmu. Mu duduk layang hiburan. Laibun walahun, banyak sangat. Faham? Bukan nak haramkan hiburan, tidak. Tapi waktu tak betul. Nah. Orang ngajar khabar halal haram, dia tak pergi dengar. Faham? Lepas tu dengar orang khabar haram nak marah orang. Betul tak? Bodoh pakai mampu. Dengar baik-baik. Bila kata rukun, ada rukun kauli. Apa makna rukun? Tak boleh tak buat, mesti buat. Apa makna kauli? Al-labzu minas saut, lapah daripada suara. Apa makna lapah bersuara? Al-isma' binafsih. Aqallu syarat. Syarat paling kurang, dengar telinga seseorang ni. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Al-isma' binafsih, memperdengarkan dirinya sendiri. Dalam soalan dia kata, dah kalau speaker kuat, ada kan dengung, faham? Nampak? Ataupun bacaan imam kuat sangat, dah dia baca nak dengar kan telinga dia. Ulama jawab dah dalam kitab. Faham? Kata ulama, jika kamu semayang di tempat yang bising, jadi tidak mendengar bacaan kamu itu tadi, dan bila hilang bising pada takdir dapat didengar kembali, maka sudah memadai. Faham? Jadi janganlah lawang benda yang bising itu. Baca macam biasa, walaupun tak dengar di telinga kerana bising, tapi kalau bising itu berhenti, dapat dengar balik, bacaan itu sudah memadai. Lepas tu kalau orang kerja kat meseng, kita duduk rumah, okey. Kalau orang kerja di kilang-kilang, walaupun banyak kilang, ada kilang bunyi kuat, gong 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 gong, dia maliki awal dia lawang. Tu bodoh namanya. Dia lawang mesin tu. Baca macam biasa walaupun tak dengar. Syaratnya jikalau ditutup mesin jadi dengar, sah dah. Faham lagi? Baik. Soalan seterusnya,